Ini tempat apa yang sebenarnya? Okay, jadi semua ingat aku nak buat konten berapa total aku isi minyak kereta ni kan. Tapi tak. Hari ni sebenarnya aku nak belanja semua rider-rider yang ada dekat area Gombak ni minyak. So kita tengok mana-mana ada rider Drive ke Foodpanda ke apa-apa ke kan yang nak isi minyak, aku akan belanja. So jom. Saya mana? Nak pergi Melaka. Dari Melaka? Nak pergi Melaka. Nak pergi Melaka? Buat apa? Event. Oh, event apa? Jack and Murah. Oh yo. Okay bang. Mai. Hati-hati lah Ya. Mestilah free. Dari mana ni? Daripada belakang ni. Oh, nak pergi mana? Kerja. Kerja. Lambat kerja? Si malam. Betul. Salam, bang. Okey. Okay, hati-hati Cik, pacik orang Gombak ke cik? Orang Gombak? Cantik. Pacik nak pergi mana? Nak balik rumah. Nak balik rumah. Alright. Bos, I tengah belanja minyak mau ah? Free. Ya. Okay, masih. Alah, apa nak bayar? Oh, minyak hijau, alamak. Dari mana bos? Sudah ni. Oh, alright. Oh, hati-hati bos. Thank you Thank you. Assalamualaikum. Bang, hari ni saya nak belanja minyak boleh? Sebab saya pun berminat dengan motor abang. Boleh bang Boleh bang, Alhamdulillah. Terima kasih banyak bang. Ni yang 750 tu ke? Bukan, ini yang 400. Oh, ada yang 400. Oh, Tempat apa yang sebenarnya? saja hari Jumaat. Oh, ni berapa top speed? 14. 14. 547 standard lah. Oh, standard lah. Terima kasih banyak, Sama-sama insya-Allah. Ya. Amin. So today mish tak banyak lagi. Aku rasa baru dalam 200-300. Target aku 5,000. Tengok boleh hit target ke tak. Kalau pandai tengok story aku baru profit banyak lah. Dalam rezeki aku ada rezeki orang lain, InsyaAllah. So marilah kita tunggu motor lagi. Sini, saya mau belanja minyak hari ni. I mau belanja minyak. Nak pergi mana ni? Segambut. Oh, you bersihkan ni kolam. Oh, alright. Thank you. Hati-hati bang. Hari ni ada minyak free ya, promotion. Nak minyak free tak?